sikit lah. Hey everyone, lepas dah beli barang masakan, dalam video ni kita akan masak pula. I tunjuk dulu bahan-bahan yang kita nak guna. First kita blend dulu bawang putih, bawang merah, ikan bilis dan cili api. Kemudian kita pecahkan telur ke tepi. Kita juga perlukan nasi sejuk dan bahan yang dah blend. Kita ada juga kacang panjang, perencah tak kisah jenis apa, garam dan telur. Nah, kita dah boleh start. Panaskan minyak, lepas minyak dah panas, kita masukkan bahan yang dah blend. Kacau-kacau slowly sampai pecah minyak. Kita boleh nampak tekstur dia macam concentrated. Lepas dah pecah minyak, kita masukkan telur dan kacau-kacau. Now let's toast our nasi inside. Pecah-pecahkan nasi so that dia tak crumples. Bila nasi dah siap, kita ketepikan dulu. After nasi dah siap, kita buat telur mata pula. So setiap package akan dapat sebiji telur. Siapa je tak suka telur kan? Lastly, sambal. Tak make lah kalau tak ada sambal. Sambal ni I masak je cili padi, ketepikan. Blend, lepas tu kita masak sekali lagi. Bila dah siap semua, it's time to pack. Setiap pack kita ada letak nasi goreng, telur mata, ayam goreng dan sambal. Letak semua dalam bag and they are ready to be delivered. High five gang!